Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat plain yogurt menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido plain yogurt in Waroma. Kemudian start cooking. Ada pelbagai jenis yogurt dan anda boleh gunakan grade, plain natural ataupun low fat yogurt sebagai starter. Pastikan ianya fresh yogurt tanpa gula atau perisa, ada label live culture atau kultur hidup. Mula-mula masukkan yogurt. Kemudian masukkan full cream atau fresh milk. Masukkan gula, tak nak letak pun tak apa ya. Tutup dan mix selama 30 saat atau 10 saat speed 4 jika tanpa gula. Dah siap? Tutup mixing bowl dan panaskan menggunakan warm up mode suhu 37 speed 2. Dah siap? Kemudian tuangkan adunan ke dalam bekas atau glass jar. Pastikan anda tutup bekas menggunakan penutup. Sediakan warung dish dan letakkan bekas atau glass jar dalam warung dish. Kemudian masukkan air ke dalam mixing bowl. Masukkan sedikit jus limau atau cuka. Tutup mixing bowl dan letakkan warung dish. Kemudian start fermentation mode selama 10 jam suhu 70. Saya rekomenkan buat pada waktu malam. Dah siap! Mudah kan? Angkat warung dish dan letakkan di atas penutup. Simpan dalam peti sekurang-kurangnya 2 jam sebelum dihidangkan. Sedia untuk dihidangkan. Anda boleh hidangkan yogurt ini bersama buah ataupun homemade jam strawberry. Elok je kan? Selamat mencuba. Bye!